السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala cerita terhadap kumpulan Bani Israel yang mereka tadi itu tidaknya bercara ataupun tidaknya jaga perjanjian mereka dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa taala buat kesimpulan hakikat mereka, iaitu mereka memilih akan ingin hidup pada dunia dan tukar dengan hidupan yang kekal abadi, iaitu akhirat. Seolah kata pilih perkara yang binasa, tinggal perkara yang kekal. Orang umpama ning Tuhan royak kata mereka tak akan lepas daripada seksa Tuhan. Dan apabila masuk dalam seksa Tuhan itu, tak ada siapa pun yang boleh menolongkan mereka. Itu sebagai kesimpulan pada hisah ataupun kuliah subuh kemarin. Hari ini, biiznillahi ta'ala, kita akan masuk ayat baru pula, ayat 87. Biiznillahi ta'ala, gapo apa Tuhan nak raya ni, insyaAllah kita akan dengar selepas daripada kita sama-sama membaca biiznillahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أنبياء الله من قبل إن
كنتم مؤمنين. Alhamdulillah, sama-sama kita boleh membaca akan isi kandungan daripada surah Al-Baqarah. Kita harap daripada Allah Azza wa Jal menjadi bacaan kita sebagai kebajikan ganjaran yang besar di hadapan Allah Azza wa Jal. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ, dan sesungguh kami ataina, mana beri, Allah Ta'ala berikan kepada Musa akan Al-Kitab. Kitab di sini iaitu kena pada At-Taurah. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa AS akan At-Taurah. Taurah ni dia ada di dalamnya kebanyakan daripada At-Targhib, suruh menggema syariat tak ada banyak mana, benda-benda tak ada banyak mana. Sebab itulah Bani Israel terkadang dia mengharam benda-benda yang tak ada dalam Taurat, menyusahkan bagi diri dia sendiri perkara yang Allah Ta'ala tak ada gariskan kepada diri mereka. Sebab Taurat ni ghalib mari nak wak semangat, bawa data semangat mari. Itu maksud walaqad ataina Musa al-kitab, ai a'tayna Musa at-Taurah, berikan, kami beri akan Musa iaitu at-Taurah. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan kami juga mengutus, qaffayna makna mengutus, mengiringi, di atas makna lepas daripada Musa AS dengan beberapa rasul-rasul. Makna kata lepas daripada Musa ni banyak rasul-rasul hak datang mari kepada ini dunia. Kenapa? Kerana Bani Israel ni seorang rasul tak pada, menyakit buat dia banyak, panha masalah dia banyak, mari rasul tu, mari rasul ni, hak kedebe-kedebe saja. Cuma Allah Ta'ala tak ada rayak dengan cara nyata, kita pun tak usah lagi korek tahulah. Tuhan rayak kata min ba'dihi bir-rusul, lepas daripada Musa tu dengan beberapa orang rasul yang banyak, ramai. Sebab itulah jumpa satu kali dengan ulama Islam kita di Padang Kapal Tubel Matar. Lalu orang Yahudi kata puak Islam ni seorang saja rasul, maka bagaimana nak boleh mengatasi puak-puak kami di kalangan Bani Israel? Seorang dengan ramai ni, ayah nak tepuk dada masalah ramai semata puak dia. Dia kata tak boleh nak adu semata, nak ukur tak boleh, ramai ni lebih mulia, lebih daripada seorang. Lalu ulama Islam kata, padalah kami seorang pun sebab kami tak banyak penyakit. Kamu Bani Israel banyak penyakit, rasul ramai apa duduk perangai tak oleh lagi. Maka klik dengan gitu, kena pandai berjawab orang kita ni, barulah tak sedih hati. So dah kemudian kena menolak dengan alasan kita kecek tu sebagai suka-suka ya. Tapi dalam tu sebagai alasan yang kuat, kata agama mereka tadi itu ada masalah yang banyak. Lalu kata dengan itu perkataan tak ada salah, sebab Tuhan peraya mim ba'dihi bir-rusul. Tak kata bir-rasuli, dak bir-rusul, dengan beberapa orang rasul yang ramai. Panha mereka ni banyak sungguh. Lepas daripada hatta rasul mari banyak ni, payah puak jawab lagu mana? Ayat bawah tu. Nanti kita tengok ayat bawah tu jawab lagu mana terhadap rasul-rasul hak ramai pergi pada dia tu. Tak kena dengan hati dia, jawab lagu mana katik. Tuhan rayak sendiri biiznillah ta'ala setelah lagi. Lepas daripada rasul ramai mari ni, wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan juga kami Allah Ta'ala lah berikan kepada Nabi Isa akan keterangan-keterangan yang nyata, mukjizat-mukjizat yang terang yang menunjuk di atas kenabian Nabi Isa alaihi salam.
Salah satu daripada keterangan Nabi Isa alaihi salam yang nyata iaitu mukjizat dia boleh bercakap masa dia duduk di dalam dukung ibu dia lagi. Nabi Isa boleh bercakap masa dia duduk dalam dukung lagi lah, mana kecil lagi, mukhalafatul adah ataupun mencarikan adab. Adab tadi itu budak tak boleh kecek lagi pada asal, tapi Isa boleh bercakap pada asal lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala hikayat rakyat dalam Quran kata tak kala Isa tadi itu duduk di atas dukung, bagi dukung mak dia Maryam, datang mari jumpa tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Baitul Maqdis. Puak ni pakat suka jahat belaka, kata Maryam tadi itu wak khija karuk sebab puak tak ada, bagaimana nak adanya anak. Lalu Maryam pun bawa juga Isa duk tak dukung mari ni. Puak dia pakat kecek begitu begini. Lalu Maryam kata, aku tak say kata gapo. Fa asyarat ilaihi, ia tunjuk pada anak yang gini. Ni, tunjuk anak yang gini, hadut tak dukung. Lalu puak-puak tokoh Yahudi ni kata gana, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimanakah anak kecil ni nak bercakap dengan kami? Nak royak kata pak dia tu siapa? Bagaimana? Pin pamedai tak boleh hadis. Sungguh ratik, akal terkadang yang tak boleh nak terima. Benda yang jadi carikan adab daripada mukjizat ni. Lalu Isa alaihissalam takallam fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lalu Isa kata, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yakun jabbaran asiya ila akhir ayat tu. Dia kata aku ni inni abdullah, aku ni hamba Allah, atani alkitab, berikan kepada aku ni oleh Allah Ta'ala akan kitab, iaitu Al-Injil. Ataina, makna kata kepada aku ni, atani alkitab wa ja'alani nabiyya, dan Allah Ta'ala menjadikan aku jadi nabi. Nak royak gapo? Nak royak kata nabi pangkat mula-mula bagi rasul. Setiap rasul pasti kena jadi nabi dulu. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Isa royak tak, Allah Ta'ala jadi pada aku ni keberkatan di mana aku berada. Aku ada di mana akan jadi subur, jadi berkat, jadi sejuk, jadi tenang, jadi amir, ikut di mana aku pergi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Suruh aku semaya, suruh aku zakat di mana aku berada. Nah, ayat semaya zakat ni bukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sahaja. Bahkan syariat Nabi Isa, syariat orang beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa, supaya belaka tak ada kecuali. Itu maksud ayat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kalimah bayyinat ayat sani. Ayat tu duduk di mana? Duduk di dalam surah Maryam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Suruh aku ni taat patuh wa baik kepada ibu aku. Dia tak kata walidayya sebab ya apa ya tak ada. Ya ada ibu ya. Nak ayat tawak baik dengan ibu bapa ni bukan syariat Nabi Isa saja, bukan syariat Nabi Musa saja, bahkan syariat Islam pun masuk juga. Tiga-tiga agama ni supaya belaka. Bagaimanakah orang Yahudi Nasara tinggal mak pak dia tahu di satan songkrak kuncara mek mano lendam lagu tu. Payu dok kata pada orang Islam, kata dok cara orang tua helai ni lepas-lepas pergi cara dia dok cara apa, dok bubuh di dalam akal fikiran anak cucu kita hak tak ngaji agama masuk dok dalam otak dia. Sebab itulah bunuh habis sistem dunia. Kita dah berasa kata maju, akhir sekali hak kita sara dia gapo nama dia, anak kita makan dengan itu cara mikir fikrah,
Tak ada buat pakai gapo-gapo terhadap ibu bapa. Mukhalafah dengan agama Yahudi, agama Nabi Musa. Yahudi bukan agama. Agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa bawa Islam. Isa bawa Islam. Nabi Muhammad bawa Islam. Tapi puak atba' dia ni diletak nama lain. Tak nama ni Yahud, hak tak nama ni Nasara. Sebenarnya tak. Agama kulluhum, mereka itu semua al-Islam. Tak ada agama-agama yang lain. Ada ayat-ayat sakut paut yang kita lagi akan sebut sedekat ni biiznillahi ta'ala. Wa ayyadnahu, dan kami mentakyidkan. Takyid ni makna beri sokongan, beri bantuan. Tu makna ayyadnahu. Allah Ta'ala beri akan Isa alaihissalam bi ruhil qudus. Apa makna ruhil qudus? Yakni dengan Jibril alaihissalam. Mana Jibril alaihissalam sebagai pembantu bagi Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Hak yang mengakakkan Nabi Isa pah ke langit. Ada juga setengah ulama kata Jibril lah sokongnya, bertolongnya. Yang mengselamatkan apa nama ni, sebab jadi selamatnya Nabi Isa daripada kena salib, kena bunuh dan sebagainya, iaitu Jibril ada campur. Setengah ulama yang tafsir ikut tu. Dan juga katanya Jibril ni mari cara terhadap Nabi Isa semenjak daripada dia tadi itu beranak oleh Maryam, mari dia bercara dan sebagainya. Itu pun ada juga ulama-ulama dia kata. Cuma dengan cara ringkasnya, Jibril ni banyak apa nama pendirian dia tolong akan nabi-nabi dan rasul-rasul, khususnya ulul azm. Khususnya ulul azm. Seumpama dia tolongnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak kalau dilotarkan masuk di dalam api tadi itu, Jibril mari tengah di antara udara tu, mari tanya Ibrahim, alaka hajah, mu nak minta tolong apa atik aku? Nabi Ibrahim ke pada Tuhan rakyat kata dia ni seorang jadi ummah, jadi pengikut, orang boleh gantung kepada pendirian dia. Kata amma ilaika fala wa amma ila Allah fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kepadamu aku tak berhajat wahai Jibril. Kepada Allah Taala satu ya aku berhajat. Khalas pada. Turun pak di dalam api tadi itu selalu serta merta api sejuk. Jangan buat ganggu gapo-gapo terhadap Ibrahim alaihissalam. Itu satu mauqif, satu gambaran satunya pendirian Nabi. Begitu juga Nabi Isa, itu Nabi Musa alaihissalam. Jibril mari tolong berapa tepat. Begitu juga Nabi Isa, berapa tepat mari tolong. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi Muhammad ni kena ganggu oleh ahli Taif, Jibril ni turun waris sekali dengan dia Malakul Jibal. Waris sekali, nak suruh lagu mana Malakul Jibal sayaku ni. Suruh. Nabi Muhammad kata dak, harap-harap yakhruju min aslabihim may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Harap-harap orang hak tubik dan anak cucu hak tubik daripada baka Quraisy itu, baka Taif ni, beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat dia. Biarlah lepaslah dia. Itulah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ruhul Qudus ni Hassan bin Thabit, kita kenal belaka Hassan bin Thabit ni orang pengsyair yang bantu Nabi Muhammad dengan perkataan. Tak betul orang royak kata Nabi Muhammad ni jong orang Quraisy duk kata dengan tak ada jawab gapo-gapo. Tak betul, langsung tak betul. Jadi kita tengok Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ni syair li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syair, pengsyair. Quraisy kata gini, Hassan jawab gini. Quraisy kata gini, Hassan balah gini dengan perkataan. Sehingga orang Quraisy nak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan syair sedap-sedap, nak kata tak boleh. Lalu Nabi kata gana terhadap Hassan, uhjurhum warruhul qudus mak. Jawab terhadap mereka wahai Hassan, Jibril sekali denganmu. Subhanallah. Tu nak ayat kata kita pendakwah ni pun Jibril alaihissalam serta dengan pendakwah dengan cara yang Allah Ta'ala izin. Begitu juga. Walaupun nas mari dalam Quran, Jibril dia turun pada waktu yang tertentu. Kalau waktu yang biasa dia tak turun. Sebab itulah Nabi kita alaihissalatu wassalam terkadang
Dia pun berasa kata, Jibril lama tak mari jumpa aku. Lalu Tuhan raya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbih. Tak turunnya Jibril ini malaikat dengan urusan Allah Azza wa Jal. Mana izinan Allah Azza wa Jal. Mana Ruhul Qudus ai Jibril alaihi salam, dengan tidak syak di kalangan para ulama al-muslimin, di kalangan al-mufassirin. Afakullama, ni tengok sikap Bani Israel balah ning. Wak baik tak jadi baik. Wak lah baik ke tak nampak jadi baik. Sifat dia lagu ning hati dia. Kita tengok. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Maka tak bukan maka. Afakullama, maka apa nama ni? Tiap-tiap kali. Afakullama ni mana tiap-tiap kali datang kepada mereka, yakni datang pada mereka Bani Israel, ja'akum, datang pada mereka itu Bani Israel rasulun. Tuhan tak kata rusulum, Tuhan kata rasulun. Apa? Sa'ning Tuhan kata min ba'dihi birrusul. Di sini Tuhan kata ja'akum rusulum. Mari dengan sore, tak mari dengan ramai-ramai. Hak saat ni royak dengan ramai-ramai. Gapo Tuhan nak royak kita, nak kita tadi itu memahami, yang ni nak royak kata sistem ni kena satu persatu. Walaupun rasul tadi itu hatta mari ramai, tapi wak kerja kena sore-sore. Kan wangan tu. Cak mana kata kita nak letakkan pekerjaan, kena sore-sore. Rolik ke kalau gi ramai-ramai, wak kerja satu perkara tak jadi kerja, jadi buah, jadi tu, jadi ni. Kita sore-sore, ning masa ninggi, ning masa ninggi, ning masa ninggi. Gitu keadaan sistem di dalam peraturan ayat Al-Quranil Karim dan peraturan apa nama nabi-nabi rasul-rasul dulu gitu. Sore. Apabila hak ni tak berjaya, mari hak ni. Hak ni tak berjaya, mari hak ni. Tak berjaya kok mana muka rasul dah mari. Kok mana boleh tak berjayanya? Ni tepat dia. Tiap-tiap kali datang kepada mereka oleh rasul dengan perkara yang mereka tadi tu tak puas hati. Tu bima la tahwa anfusukum, dengan perkara yang mereka itu Bani Israel, puak dia tu, puak mung tu tak suka hati, tak cocok dengan angin. Ni. Sebab itulah kita kena tak angin kita orang beriman ni kena delik belakang daripada syaruk. Jangan kita mendahului. Sebab itulah fitnah dalam Islam kita hak kuat juga fitnatus syahwat, fitnah hawa nafsu. Hak kuat lagi fitnatus syubuhat, fitnah kesamaran. Duk berasa kena, tetapi benda tadi itu tak kena pada hakikat di atas neraca timbangnya syaruk. Itu bermakna bima la tahwa anfusukum, dengan benda tak cocok dengan angin. Tak masuk dengan perasaan dia, tak muwafaqah dengan hawa dia. Sebab puak ni tak hawa dulu. Istakbartum, mereka tadi itu agang daripada nak terimanya ajaran. Tengok. Wak tak sip hadu, tahu, tapi wak dong, wak gong, wak tak tahu. Itu mana istakbartum. Sebab itulah kalimah istikbar ataupun takabbur bukan maksud kata kecek, cerak, royak tu nyata molek, akak suara nyata molek. Bukan mana tu. Kita orang sini, orang taning ni rolik lah maaf lah deh. Kita faham orang takabuk, kecek nyata, cerak, pendiri ye. Cut yun dia pencerak tu takabur. Bukan lagu tu. Takabur hak sebenar ni, tolak benda-benar. Tak saya terima benda-benar. Tu mana takabur. Bani Israel cerak tahu kata Musa dan Isa dan Nabi lain-lain lagi, Rasul lain-lain cerak kata mereka ini Nabi sungguh sebab mereka bawa mukjizat. Tapi istakbartum, paling awak tak tahu, tak saya terima. Itu mana istakbartum. Fafariqan, lepas pada tak saya terima ni, jawab lagu mana? Maka ada satu kumpulan, fafariqan kadzabtum, ai kadzabtum fariqan. Maksud kata tu, kamu tadi itu membakik dusta satu kumpulan daripada rasul. Satu kumpulan hak rasul mari itu, ramai-ramai tu orang ni mari mung tak sepakar belaka.
bakit dusta belaka. Satu taifah, satu jamaah ni, mari sore. Tak saya terima belaka. Mari orang ni potosir, mengiling belaka. Tu mana? Kadzabtum fariqan asakutum. Tapi Tuhan mendahului fa fariqan kadzabtum, yakni nak ayat tu puak ni bakit bahu sungguh. Bakit dusta sungguh, tak saya terima sungguh. Bakit dusta ni makna benar-benar cerak-cerakkan ni dia nak jalan kiri. Tu mana kadzabtum. Pas kau ada tu ke? Tak. Wa fariqan taqtulun. Ada satu kumpulan puak kamu siapakah membunuh, serai-menserai. Bunuh-membunuh, serai-menserai. Siapakah mati-mati rasul-rasul dan nabi-nabi. Tengok. Inilah sebab kata Bani Israel ni Allah Ta'ala hatta lepas daripada Nabi Musa ni banyak sebab. Satu, kamu tadi tu bakit dusta. Yang kedua, bukan sekadar tu, siapakah bunuh-bunuh, akak perai-perai, sungguh-sungguh puakmu nak lawan kebenaran. Tengok dua. Sebab tu kita orang Islam ni tak ada dalam sejarah lawan Nabi dia, tak ada. Sehingga Allah Ta'ala kata kepada Bani Israel lah mana. Hak ni kita dengar biasa bagi puak dia. Hak teruk lagi nyakiti dengan lidah. Sehingga kata Nabi Musa, hak yang baik dengan dia, wari segala-gala nikmat pada dia dengan sebab Nabi Musa AS. Nyo kata Nabi Musa ni menyakit ni, Nabi Musa gitu, Nabi Musa gini. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, catat di dalam Quran kita ayat hal Bani Israel sampai kiamat kita akan baca. Sebab tu puak dia malu. Katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ni kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takunu kallazina azaw Musa. Jangan kamu jadi seumpama perangai orang yang menyakiti Nabi Musa alaihi salam dengan percakapan. Azaw Musa, menyakiti Musa. Musa apa kena menyakiti? Cuma Musa yang gagah kuat. Nak bakit dusta mudah-mudah tak leh. Nak berai dengan dia, nak bunuh dia tak usah kacau. Ya apa tak lawan juga dengan Nabi Musa. Power dia kuat dah lah Nabi Musa. Tapi walaupun begitu pun menyakiti dengan apa? Dengan perkataan. Sehingga kata Musa tadi itu penyakit ya bala. Penyakit kulit Musa tak molek. Sebab tu dia tak semani sekali dengan puak kita. Sebab puak Ning ni, puak Bani Israel ni suka jadi ikan duyung. Suka jadi ikan duyung. Dia berjemur puak dia. Kalau mandi patah berpakaian puak dia. Sebab tu mari paktai kita ni punah habis. Sebab tu maaf lah. Maaf sungguh hamba nak kecek ni. Kita kalaulah ngaji agama ataupun khija agama, tak sepatutlah kita hidup tepat-tepat puak-puak tu. Walaupun kita tahu kata tepat puak tu duit tu jenuh. Tapi kalau kita hidup tepat puak tu kita namai kecek agama, mari nak banyai masalah sana ni, Allah wasa jatuh maruah. Apa? Sebab tepat tu juga penuh benar dengan maksiat. Penuh benar dengan perkara yang tak molek. Kita bawa kereta wak muntugi pun cerak dah lah aghlabiyahnya, gitulah keadaan. Sebab tu puak dia tak berpakaian, tak bergatu, tak bergani. Dia kata Musa, bukan kau ana dak tak se tunjuk kulit ni. Tunjuk kulit ni mana tak berpakaian langsung. Puak dia berakhirlah tu. Dia kata Musa bukan gapo dak menyakit kulit. Sebab tu tak boleh duduk sekali dengan puak kita. Allah Ta'ala nak tunjuk pada mereka, Nabi Musa pergi mandi tempat suku, taknya kain dia di atas batu tu wak lari Nabi Musa. Kalaulah benda ni tak sahih daripada Nabi, kita tak percaya juga. Musa pahamak kain dia, nampak tubuh badan Musa, maka boleh tahu kata penyakit hak dia modok kata terhadap Musa tu tak ada kali. Itu maksud ayat ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah Ta'ala meselamatkan Musa daripada apa yang mereka itu kata dengan lidah-lidah mereka. Itu maksud dia. Kama dia lepas daripada ni tok nenek puak-puak al-Yahud, Nabi jumpa 3 puak dia di Madinatul Munawwarah. Sebab kita tahu tak ayat ni ayat Madinah. Puak Bani Qainuqa,
Bani Nadir, Bani Quraidah. Di Khaybar, tanya tu imam kita yang pernah ngaji Madinah, mana Khaybar? Situ penuh dengan Yahud. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dakwah mereka, royak pada mereka akan ajaran Islam yang sebenar, yang kata agana wa qalu qulubuna ghulf. Katanya mereka itu yakni Yahudi yang ada sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak daripada bakar talian hak Musa dulu. Beranak cucu siapa di Madinatul Munawwarah. Masa ning Nabi tak ada kata lagi dengan perkataan akhriju al-yahuda wan nasara min jaziratil arab. Nabi tak kata lagi. Hadis tu hadis sahih. Sebab tu dia tak boleh nak duduk dengan Islam tu. Kekuatan Islam naik, siapa boleh pegang teraju al-Islam, Nabi kata pada akhir dia nak mati, akhriju al-yahuda wan nasara min jaziratil arab. Waktu baik Yahudi Nasara daripada rantau tanah Arab. Waktu baik habis. Tawan Auckland ni jangan biar ada puak-puak bakar puak ning. Wak apa? Sebab puak ning ni yuhibbul fasad, suka kepada benda yang memunuh. Sebab tu orang apabila memunuh tak boleh duduk sekali. Tak boleh duduk sekali. Munuh dengan lidah, munuh dengan perbuatan, munuh dengan cara memikir, munuh dengan pahami, munuh dengan hati buruk. Ini tak boleh duduk sekali. Kena duduk suku. Yahud dan Nasara, mai mi kuam cincai. Kita mana apa orang tak cincai dengan orang. Jangan kita orang Islam hak baca Quran, baca hadis, baca sirah. Ni. Orang Buza hak bacanya sejarah. Dia tak sing apa ni. Orang Hindus tak sing ada demon ni. Tahu belakang. Kata demon ning, you kap kon merai, mengacar orang dan sebagainya. Hak tu sungguh. Mari duk nari kita di pai di mana nu? Cuba kita tengok. Nya katok bala orang, nya sepak orang, nya begatu, nya begani, itu perangai puak dia. Maka itu panjanglah kalau kita nak cakap nak sini ya. Wa qalu qulubuna ghulf. Kata mereka itu hati kami mana pahami kami ni ghulf. Apa mana? Tak faham gapo mun ayat Muhammad. Tak faham. Muda royak ni kami tak boleh nak makan. Ilmu mu tu tinggi. Ya puji tapi ya nak kau lain. Sebab tu bahaya sangat kecek tak serupa dengan hak buat ni. Dia kata qulubuna ghulf. Ghulf mana? Tertutup. Tak faham. Mai kau cai. Arai ti kunบอก Muhammad ramai sama saja รับรู้ได้ mai kau cai dan. Lagu tu yang nak. Bal apabila ia kata dengan ini perkataan ni dalil. Ni hujah. Kata puak ni kena laknat oleh Allah Ta'ala. Laknat di atas lidah Nabi Isa, lidah Nabi Musa, lidah Nabi Daud, masonong lagi. Dan lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak orang Nabi Daud, Musa, Isa, Muhammad salawatullahi wasallamu alaihim ajma'in. Pak orang ni, puak ni kena laknat belaka. Mana? Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah Ta'ala melaknati mereka dengan sebab apa? Bisababi kufrihim. Dengan sebab kekufuran mereka. Mananya kekufuran mereka? Tu. Wa qalu qulubuna ghulf. Di sini ambil dalil oleh ulama. Kata perkataan kalau kecek tak kena, jatuh jadi kufur. Jaga kita orang Islam ni jangan buat main-main. Oh puak tu. Tak ada dah. Puak gila ke Quran, gila ke hadis belaka tu. Kecek lagu tu taruh. Kecek dengan tahu sakat. Jatuh agama. Jangan buat main-main. Oh demo tu gak. Gitu gini berjanguk buat dia. Ke patahkan juga ke. Apa? Sebab dia duk faham kata di janggut so ni ada malaikat duk bergantung berat abdahnya patahkan. Jangan buat kelola masalah agama adik-beradik Islam sini jangan buat main. Orang perempuan pakai tutup aurat supaya ninca puak tu jelah belakang tu. Bukan benda main-main. Jangan kita bercakap terkadang jatuh agama dengan sebab cakapan. Bikufrihim ay bikalamihim tadi. Dengan perkataan mereka tadi itu, ia kata kita tak boleh nak faham. Benda boleh faham. Ini orang panggil salah besar. Puak-puak dia ni salah besar sekali. Faham boleh tapi wak tak saya faham. Kena laknat oleh Allah Ta'ala dengan sebab cakap ayuhan nas, kita jaga molek perkataan kita, jaga molek cakap kita.
Sebab kita nak naik, tak naik, duduk di percakap pe. Sebab tu ulama balarah, hamba duk royak sama dah ketika mengajar balarah, ulama balarah kata innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Sesungguhnya bala petaka ni gantung dengan percakap pe. Gantung dengan percakap pe. Faqalilam ma yu'minun. Maka sikit mereka beriman di kalangan mereka. Ada hak beriman pegang dengan agama asal mereka, tapi sikit. Tu dia. Ataupun iman mereka tadi tu sikit. Hak tak beriman tu banyak lagi. Itu maksud yakfuruna bi ba'dil kitab, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Makna kata beriman tu sikit dengan kitab, hak kufur tu banyak. Itu maksud faqalilam ma yu'minun. Dengan sebab itu kita nak faham kata dengan cara kesimpulan sudah di sini insya-Allah, mereka ining-ning ialah mereka yang tidak ada di dalam hati kebaikan. Sebab itulah mereka tak boleh nak terima kebaikan dan kebajikan. Hati kita kalau tak molek, nescaya ajari hak molek, cara mikir hak molek, benda hak molek tak akan hasil bagi diri kita. Dengan sebab itu, apabila kita pelajar dah, tengok dah ayat-ayat ni, dua keratan ayat daripada surah Al-Baqarah, kita jauhkan diri daripadanya. Lepas tu, kok mana pula? Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun. Apabila datang sungguh kebenaran, hak sungguh, mereka buat lagu mana? Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mai pada mereka. Ketika belum pada Nabi datang mari, ya nak gapo? Lepas pada datang Nabi mari, ya jadi lagu mana? InsyaAllah kuliah subuh esok biiznillah taala kita akan tengok makna dengan cara halusi dengan izinan Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini sekadar inilah sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basir bil ibad. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.